Nuri Syair Setianti Muhammad Nasuha merupakan pengacara TVPSS SKPR. Hari ini saya ingin membawa anda ke destinasi menarik di Terengganu yang merupakan negeri paling bahagia di Malaysia. Di manakah tempat tersebut? Jom sama-sama ikut saya. Kawan, kini saya berada di salah sebuah rumah yang dikenali sebagai rumah botol. Bermula sebagai hobi pribadi, kini menjadi salah satu tarikan popular di Kampung Penarik Setiu. Terletak hanya 60 km dari bandar Kuala Terengganu. Rumah ini menempatkan lebih daripada 7,000 koleksi botol. Pak Aki Waalaikumsalam. Pak Aki boleh cerita sedikit tentang diri Pak Aki? Sebenarnya nama Tok Ki ada dua. Yang pertama, nama kampung Tengku Ndok. Nama sekolah Tengku Adi. Itu dalam surat beranak. Ada dua. Dan Tok Ki sudah menjangkau 82 tahun. Tok Ki beranak tahun 1945 masa Jepun. Tok Ki ada 9 anak, 24 cucu, 2 cici dan 1 isteri. Jadi Tok Ki duduk di Kampung Baru Penarik, Ciu, Terengganu. Saya tahu dari mana Tok Aki dapat botol-botol ni? Sebenarnya peristiwa bagaimana Tok Ki bermula untuk mencari botol ni kan. 20 tahun dahulu, tahun 2002, Tok Ki balik ke kampung ni. Sebab rumah ni ayah Tok Ki dah meninggal, tak ada orang nak duduk. Jadi Tok Ki balik nak duduk dengan isteri Tok Ki. Dan kami pergi pantai. Sampai dekat pantai kita tengok budak-budak dia taruh mericung dalam botol, dia letukkan. Jadi ini satu benda yang tidak baik. Kalau kita berluasa gitu, biarkan begitu, mungkin orang ada cedera. Sebab selalu orang datang pantai, dia buka kasut, buka selipar dan dia terpijak kaca dan dia luka. Bila luka kena di mana? Penarik. Tok Ki pemalu. Tok Ki orang penarik. Jadi bermula hari itu Tok Ki cakap, jangan letup botol. Saya akan kutip seluruh botol yang ada di tepi pantai. Rumah ini membuktikan dedikasi Tok Aki. Ia menjadi simbol kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai. Menariknya, setiap botol di galeri ini mempunyai cerita tersendiri. Antaranya, terdapat sebotol surat dalam bahasa Korea yang dipercayai telah hanyut di lautan selama hampir 14 tahun. Tok Aki, boleh saya tahu bagaimana Tok Aki dapat idea untuk buat rumah botol ni? Sebenarnya Tok Ki sendiri pun tak ada idea. Tapi bila Tok Ki dah kutip lebih kurang dalam 12 tahun, botol-botol ni duduk dekat rumah Tok Ki, bukan di sini. Tapi ada satu profesor dari Kuala Terengganu. Dia datang rumah Tok Ki, menjarah Tok Ki. Jadi dia tengok botol yang banyak. Dia kata, mana ni Pak Cik ambil botol ni? Tok Ki kata, dari laut lah. Berpuluh tahun dah aku pungut botol ni lah. Jadi, kenapa tidak cari satu rumah kosong? Botol ni display baik-baik. Kerana dia menarik perhatian orang. Sebab saya pun minat tengok botol-botol berbagai-bagai jenis yang tidak pernah saya tengok. Jadi bermula hari itulah Tok Ki pun dapat rumah kakak Tok Ki ni. Dia pindah ke bandar. Jadi seluruh botol tu pindah ke sini. Itu dia bermula dari situ. Aki, boleh saya tanya, sudah berapa lama rumah botol ni di mana? Sebenarnya rumah ni sudah dibina berpuluh tahun, hampir 80 tahun dah barangkali. Rumah ni rumah kakak Tok Ki. Tapi dia pindah ke bandar. Jadi bila dia berpindah ke bandar, profesor tu datang. Yang tadi Tok Ki cerita ni kan, idea mula tu. Jadi rumah ni kosong. Jadi dia kata carilah rumah kosong, masuk botol-botol ni. Lepas tu saya akan beritahu ke TV3, majalah 3 untuk beritahu orang bahawa di Penarik ada satu rumah yang paling unik, display botol-botol hanyut yang diambil seluruh dunia. Jadi bermula tahun 2016. 2016 rumah ni mula ditaruh botol. Kalau tidak dulu
Botol ni duduk rumah Tauki. Rumah Tauki sebelah. Tauki tak tu. Tapi profesor tu lah yang beri idea ke Tauki. Barulah Tauki minta buat rumah ni dengan kakak Tauki. Bila dia beri, barulah kita start buat ni. Lebih kurang dah 9 tahun dah. Ya. Tok Aki, soalan saya Tok Aki. Boleh tak Tok Aki bagi kata-kata nasihat untuk kami semua? Sebenarnya Tok Ki pun tak pandai supaya kamu juga. Tapi sebagai atuk nenek, tentulah Tok Ki ada sedikit kelebihan dari segi pengalaman hidup Tok Ki. Dan pada Tok Ki, setiap kita perlu ada sedikit rasaan bertanggungjawab. Semalkan di hati kita. Beritahu. Sebab tu Tok Ki suka kalau cucu-cucu cicit mari. Sebab kita bermula dari rebung. Kita nak buat satu benda, orang tua kata, betullah rebung. Jangan betul buluh. Kalau betul buluh tak boleh, dia dah keras. Jadi Tok Ki suka memberitahu cucu cicit Tok Ki, setiap insan yang hidup di muka bumi ni perlu musabah diri. Bahawa dunia ini Tuhan beri pinjam. Beri pinjam pada kita. Besok Tuhan akan tanya, apa kau buat dengan dunia ni? Jadi aku masa ada dunia, kita pernah beritahu orang. Semua orang jaga dunia ni. Jangan buat sampah, jangan buang apa. Jadi sampah ini perlu dibuang tempat yang betul. Iaitu dalam tong sampah. Jadi kamu pergi berkelah di pantai, balik kamu tinggal situ. Kadang yang paling Tok Ki marah pampers. Ni pampers ni. Sebab pampers, satu pampers, kalau kamu tengok di surat tu, dekat cikgu kamu, dia ambil masa 450 tahun. Baru dia hadam, baru dia habis. Rumah ini mengajar kita tentang kesedaran menjaga alam daripada pencemaran dengan cara kita semula, iaitu manfaatkan bahan terbuang yang tidak terurai kepada sesuatu yang unik dan berinovasi. Selain itu, rumah botol ini mengajar kita erti cintai alam sekitar. Semoga Tok Aki diberi kesihatan yang baik untuk terus berkarya dalam mengubah dunia dengan cara positif dan kreatif dalam kehidupan yang lebih lestari.